Wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, barisan kepimpinan kita di pentingnya adalah tuan-tuan dan puan, saudara-saudari, rakyat Malaysia sekalian. Apa khabar semua kita? Baik. Tidak baik. Pada mana bawah sebut tadi, tidak baiklah kita berada di sini pada hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Pada hari ini, seluruh rakyat Malaysia, tanpa kira kaum, tanpa kira bangsa, tanpa kira agama, demi untuk mempertahankan keadilan dan hak kita sebagai rakyat Malaysia, kita berhimpun di sini untuk menentang, menggesa, memaksa kerajaan supaya menolak dan membatalkan satu undang-undang yang tentu tarikh yang akan dilaksanakan oleh kerajaan. Mungkin ramai tidak pernah tengok apa itu urang. Inilah urang. Kala biru muda, kala pun makan pagi dia. Ya, inilah rang undang-undang urang yang dibawa oleh kerajaan Madani untuk diluluskan oleh Parlimen Malaysia. Pada hari ini, saya ramai ahli-ahli Parlimen kita, terutamanya daripada pihak pembangkang, telah hadir di sini bersama dengan tuan-tuan dan puan. Saya nak jelaskan beberapa perkara yang ada di dalam URA ini. Yang pertama, URA adalah satu rang undang-undang yang bersangat jelas dengan perlembagaan. Bagaimana disebut oleh Dr. Hassan tadi, dalam perlembagaan kita perkara 13, mana-mana tanah rakyat yang diambil mestilah diberikan pampasan yang secukupnya. Perkara-perkara dua dalam perlembagaan. Dalam URA ini tidak ada satu perkataan pun yang disebut sebagai pampasan, tuan-tuan. Yang ada kata tawaran faedah. Apa itu tawaran faedah? Semua undang-undang tanah yang lain, sama ada akta pengambilan tanah ataupun akta hak milik strata, bila kerajaan ambil tanah rakyat, kena bayar pampasan. Bagaimana Ketua Hafiz sebut tadi, kita tak puas hati dengan pampasan, kita boleh pergi mahkamah berhadap dengan Tuan Hakim. Hakim biasanya akan menaikkan jumlah pampasan. Dalam URA ini, naik tidak ada. Naik tidak ada. Tidak ada. Yang kedua, tuan-tuan, dalam perlembagaan persekutuan, perkara 29 menyatakan satu-satu rang undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan kerajaan negeri. Kepentingan kerajaan negeri, sama ada di dalam senarai negeri ataupun dalam senarai bersama concurrent list, mesti mendapat satu persetujuan ataupun dirundingi dengan kerajaan negeri. Pada hari ini saya disebutkan lebih daripada 3 kerajaan negeri menolak URA ini daripada dibuat di Parlimen. Oleh sebab itu, yang kedua, ianya bercanggah dengan perlembagaan. Yang ketiga, perlembagaan menyatakan undang-undang yang berkaitan pengambilan balik tanah hanya boleh dibuat jika ianya berbentuk keterpaksaan, urgency, terlalu urgent untuk diambil, barulah boleh diambil. Kalau tidak, ianya bercanggah dengan perlembagaan. Lebih daripada itu, tuan-tuan, saya nak sebut beberapa perkara yang ada dalam URA ini. Kalau dalam undang-undang tanah yang lain, kanun tanah negara dan sebagainya, tarikh pihak berkuasa negeri, state authority adalah kerajaan negeri yang diwakili oleh Exco, ataupun kalau kerajaan pusat, ianya diwakili oleh Yang di-Pertuan Agong untuk wilayah persekutuan. Tapi dalam URA ini, pihak berkuasa persekutuan, pihak berkuasa negeri untuk wilayah persekutuan siapa? Menteri Kerajaan Tempatan. Ini dalam URA. Dia mengambil kuasa Yang di-Pertuan Agong dan juga menteri yang berkaitan dengan wilayah persekutuan. Lebih daripada itu, tuan-tuan dan puan sekalian, seluruh kandungan URA ini adalah bercanggah dan juga inkonsisten dengan perlembagaan persekutuan. Itu jelas. Oleh sebab itulah kami, ahli-ahli Parlimen pembangkang, alhamdulillah
kita mengucapkan terima kasih kepada UMNO yang semalam mereka mempunyai 30 ahli parlimen dikapur dengan kita 74 dan 104 kumpulan ini tidak kurang daripada itu. Kita cuba untuk menolak walau dalam apa cara sekalipun di parlimen. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kami sebagai ahli parlimen adalah kehilangannya. Yang boleh menentukan urah ini dibatalkan dan ditolak tidak lain dan tidak bukan adalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rakyat Malaysia. Pada hari ini, Ngah Komen akan membawa kembali urah ke parlimen. Sanggupkan tuan-tuan berharap untuk pergi ke Dewan Raya. Kita hendak masuk Dewan Raya untuk menentukan itu adalah Dewan Rakyat, bukan Dewan Mahkamah. Kita mau, saya nak ingatkan, kalau kiranya urah ini diluluskan di parlimen dalam apa cara sekalipun, negara kita ini akan diperintah oleh satu parti politik baru. Nama parti politik baru ini ialah Developers Action Party, DAP. Inilah parti yang akan memerintah kita, kerana yang akan menentukan tanah yang akan diambil Ngah Komen, yang akan menentukan developers yang akan memajukan Ngah Komen, yang akan menentukan segala-galanya adalah Ngah Komen dari parti Developers Action Party. Itu adalah benda yang kita perlu faham, seluruh rakyat perlu faham. Selain daripada kita mengambil iktibar daripada apa yang dialami oleh rakyat Palestin yang dicuri dan dirampas tanah mereka. Mereka ini bukan bergendakkan kepada bangunan umur 30 tahun ke kurang 30. Mereka tak berminat. Mereka mau ini tanah inilah yang mereka mau. Dan pada hari itu rakyat asal akan diusir. Inilah Urban Robbery Act. Ini adalah akta perampasan tanah di dalam batas. Usir rakyat asal, URA. Inilah benda-benda yang kita mau rakyat bersama dengan kita, Perikatan Nasional UMNO sekali, dan juga sebahagian daripada wakil rakyat dalam kerajaan ini. Kita yakin insyaAllah dengan semangat kental yang ada kepada kita rakyat Malaysia, insyaAllah undang-undang zalim ini akan dinyahkan daripada negara kita ini. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.